Tahukah anda, kucing anda mungkin tahu bila anda rasa tak sihat? Saya serius. Ini bukan sekadar cerita komel, sains pun sokong. Kucing bukan sahaja komel dan suka bermanja, mereka ada kuasa luar biasa yang kita manusia tak sedar pun. Penyelidik di Amerika Syarikat dapati kucing sebenarnya boleh baca muka dan emosi kita. Jadi, bila anda rasa sedih, stres atau tak sihat, si bulus kecil anda boleh rasa perubahan tu. Pernah tak perasan kucing anda tiba-tiba baring atas dada bila anda tak sihat? Itu cara mereka cuba sembuhkan anda. Dan dengar ni, bila kucing berdesir, bukan sebab mereka gembira saja. Desiran mereka, yang bergetar antara 25 hingga 150 Hz, dipercayai boleh bantu sembuhkan tulang dan baiki tisu otot. Serius, jurnal veterinar pun kata macam tu. Kucing juga ada pendengaran yang sangat tajam. Mereka boleh kesan bunyi sehingga 65,000 Hz, jauh lebih tinggi dari apa yang kita boleh dengar. Jadi, kalau kucing anda lari keluar bilik tanpa sebab, mungkin mereka dengar sesuatu yang anda tak dengar. Ini satu lagi fakta gila. Kucing ada naluri mencari jalan pulang. Walaupun sesat berkilo-kilometer jauhnya, ramai yang berjaya cari jalan balik rumah. Saintis fikir ini gabungan deria magnetik dan bau yang sangat kuat. Tapi, ada satu benda yang kebanyakan kucing tak suka, air. Bukan sebab mereka buat drama, tapi bulu mereka tak kalis air. Bila basah, ia jadi berat dan tak selesa untuk mereka. Jadi, ini adalah perkara yang boleh dan tak boleh anda buat sebagai pemilik kucing boleh. Beri mereka tempat tidur yang selesa, main dengan mereka setiap hari, beri makanan yang baik tepat pada masanya, dan bawa mereka ke doktor haiwan. Jangan mandikan mereka terlalu kerap, jangan kongsi makanan anda, dan jangan sekali-kali marah atau pukul mereka. Mereka tak faham macam manusia. Kucing mungkin kecil, tapi kasih sayang dan naluri mereka sangat besar. Kadang-kadang, saya rasa mereka lebih faham kita daripada kebanyakan orang. Jadi, marilah kita hargai mereka. Teka-teki cepat untuk anda. Bahagian mana pada badan kucing yang sangat sensitif dan boleh rasa getaran dari tanah? Tinggalkan jawapan anda di komen. Kalau anda suka fakta menarik macam ni, tekan like, share dan subscribe. Jom kita sebarkan kehebatan kawan berbulu kita.